Okey, aku bagi 10 saat untuk hampa komen dan kutuk aku dekat comment section tu. 10. Di mana yang hampa semua tahu, channel ni dah berhabuk, dah bersawang. Dan aku sebenarnya aku terasa baca komen-komen yang kata aku adalah penyidai, password hilang. Seperti mana yang anda dapat lihat, aku dah bermisai, aku dah berisi sikit. Aku bukan lagi budak yang 19 tahun masa aku awal-awal buat YouTube ni. Dan basically nak cakap yang aku dah tak buat lawak. Aku dah tak mempunyai idea-idea untuk berjenaka macam dulu. Boleh dikatakan aku dah ni seorang yang ada wawasan. Aku dah dewasa dan juga aku seorang yang matang. Ni adalah aku punya post matang sebab aku selalu berfikir. Dan selamat kembali ke channel YouTube Kira Propaganda. Terima kasih kerana tekan notification dan buka video ni. Jadi video hari ni bertajuk alasan-alasan pasal apa aku tak upload video. Alasan pertama, iaitu pada sesiapa yang follow aku daripada awal-awal aku buat YouTube, semua orang tahu yang aku buat YouTube waktu aku masuk universiti tu sebab aku tak pandai nak bercakap waktu presentation. Aku buat video ni untuk aku berani untuk bercakap depan kelas lah waktu tu kan. Dan lalu ni aku dah pandai bercakap. Saya tidak lagi takut. Saya sudah berani bercakap. Saya bukan lagi introvert yang gagap di hadapan rakan-rakan sekelas. Saya pemberani. Dan juga aku buat YouTube dulu sebab aku mencari hobi, mencari tujuan hidup aku nak buat apa dengan masa depan aku. Dan salah satunya adalah untuk aku mencari minat dalam bidang kreatif, buat video editing, graphic design apa semua ni. Dan alhamdulillah berbelas tahun kemudian berjaya lah orang kata mencari rezeki, makan minum boleh survive melalui bidang kreatif. Alasan kedua ni dia tak macam alasan sangat lah, tapi bila kita dah dewasa, circle friend kita makin lama makin kecil. Dan aku dah tak ada kawan-kawan yang bila aku ajak buat video, semua orang sentiasa on join buat video tu sekali. Sebab aku faham, aku bukan lagi tinggal dekat kawasan kampus universiti kat mana kalau aku nak panggil orang untuk berlakon video aku, akan ada ramai-ramai join. Sebab kalau hampa pasal daripada video aku suka buat video yang aku ada talent yang ramai. Aku suka buat style Stephen Chow. Tahu, ada dalam 4-5 karakter utama tu, kat belakang tu aku suka ada extra ni lah yang sebenarnya buat video tu lagi lawak. Sebab mereka semua ada function dia masing-masing. Benda ni normal lah untuk hampa pun. Lama kelamaan, bila kita semakin berusia, kawan-kawan kita dah makin semua ikut haluan masing-masing. Circle tu makin lama makin kecil. Bila circle tu makin kecil, aku tak seronok nak buat video seorang-seorang. Sebab aku suka buat video sketch, perlukan banyak watak. Kalau aku seorang buat semua watak, aku penat. Saya dah tua, saya tak ada tenaga. Alasan nombor 3 adalah bukan 40 tapi time. Orang Kedah panggil masa, orang KL panggil masa. Dan bila kita bersembang pasal masa, aku ada kerja aku, iaitu aku ada creative agency. Memang cita-cita aku dari dulu, daripada zaman awal aku buat YouTube. Daripada kecil memang aku teringin nak direct commercial, TV commercial. Dan alhamdulillah aku dah buat semua benda tu. Benda tu bagi aku rezeki. Dan bila kita bersembang konsep masa yang kedua pula adalah aku dah makin tua. Maksudnya hampa yang subscriber aku ni pun kebanyakan dia sama umur dengan aku. Dan kita faham yang kehidupan kita ni memang memerlukan wang. Dan buat video YouTube kat Malaysia style aku duk buat ni, CPM dia tu rendah. Aku takkan dapat sara kehidupan aku dengan mengharapkan CPM daripada YouTube. Orang duk kata saya banyak duit, saya kena fitnah saya banyak duit. Okey, ni alasan ke berapa aku lupa dah. Ni pun salah satu alasan ke aku lupa. Aku lupa password, aku lupa tak upload. Tapi alasan dia adalah creative juice. Bagi sesiapa yang bekerja dalam bidang kreatif, aku rasa mereka akan faham yang kita ni ada creative juice. Idea-idea dalam kepala otak kita ni, dia ada banyak. Tapi lama-lama dia akan habis. Sebab kita duk perah dia keluar. Idea-idea aku perah kat dalam company aku. Dan aku perah segala idea-idea kreatif aku ni kat dalam Peak Brands. So bila creative juice hang ni dah habis, kita panggil brand ni creative block. Creative block ni block. Bila hang punya otak tu dah kena block, idea dah tak boleh nak buat keluar. Hang buatlah apa pun, hang fikirlah macam mana pun, idea tu tak keluar ke, dia tak best. Hang akan judge idea hang sendiri. Dan lama-lama dia akan jadi alasan kelima. Alasan dia adalah, hampa pernah dengar dulu orang kata kalau benda tu hobi kita, bila lama dia jadi kerjaya kita akan hilang minat. Saya tak percaya.
Saya tak percaya benda tu. Dulu saya tak percaya. Lah ni saya percaya. Dah buat video dan mengeluarkan idea untuk buat video yang dulunya adalah hobi aku. Untuk aku training, untuk aku express aku punya imagination dalam otak ni. Bila dia dah jadi kerja aku, lama-lama dia punya minat tu dah hilang. Lama-lama aku dah rasa tak shock untuk buat video. Tapi tu juga sebab aku buat video ni. Bila aku buat video untuk klien, aku tak boleh buat apa yang aku betul-betul nak buat. Klien lepas ni ada lepas punya brand guideline, lepas punya peraturan. So aku bercadang, aku nak kembali buat YouTube. Aku tak tahu lagi aku nak buat apa. Tapi aku rasa aku macam nak buat vlog. Vlog yang simple, shoot pakai phone. Aku boleh edit juga pakai phone. Set, banyak cakap laga. Okay, kita akan berjalan-jalan sambil aku bercakap. Dan kebanyakan komen-komen ni aku perasan aku kenal username ni adalah viewer-viewer yang dari dulu duk tengok video aku. Dan mereka komen yang umur mereka dah semakin tua sama macam aku. Ada juga komen daripada adik-adik yang duk komen kata, dulu saya selalu tengok video abang, waktu tu saya tingkatan 2, lah ni saya dah anak 2. Bila aku baca komen-komen daripada hampa semua ni, aku juga ada perasaan yang sama bila channel-channel YouTube yang aku minat daripada dulu, macam The Wine Co, Higa, Balance Shop, Casey Neistat, semua ni dah jarang upload kat YouTube. Buatkan aku faham perasaan tu. Aku faham perasaan yang hang buka YouTube ni tapi mereka dah tak upload video. Kalau Malaysia aku minat buat Nat TV, rupanya dia pun ada genetik yang hampir sama dengan aku. Dia pun dah tak upload. So disebabkan perkara itulah, aku rasa ni dah sampai masanya untuk aku rajin upload video ke YouTube. Sempoi hang memang sempoi. Good job. Bro. Dan aku nak berterima kasih pada sesiapa yang masih subscribe dekat channel ni. Dan aku still tak achieve at least 100,000 views untuk dapatkan YouTube punya silver plate ni. Kita akan cuba. Kalau hampa rasa hampa masih berminat, janganlah subscribe lah. Kalau hampa ada cadangan video konsep macam mana aku patut buat, silalah komen kat bawah. Lama tak cakap depan kamera. Tapi terima kasih kerana terus menonton. Dan selamat maju jaya. Jangan hisap vape yang ada flavor pelik-pelik. Jangan hisap dadah. Okey, bye-bye.